Ramai orang cakap dia nak vaping sebab nak fokus. Tapi sebenarnya vape ni dia buatkan otak korang bergantung. Disclaimer, perkongsian ini adalah based on pemahaman dan pembacaan saya sendiri, bertujuan hanya untuk awareness kepada orang ramai. Nikotin dalam vape dia akan terus merangsang otak untuk hasilkan hormon dopamin, iaitu hormon feel good. Masalahnya bila kita selalu vape, otak kita dah mula kurang respon bila tak ada nikotin. Sebab tu bila tak vape, kita akan jadi gelisah, susah fokus dan cepat marah. Kalau nak bebas asap, otak kena belajar respon baru. Kalau korang nak tahu, minyak pati seperti cengkeh, limau gedang, pemin boleh bantu proses berhenti secara alternatif. Korang boleh gunakan Ease Nasal Stick sebab dalam Nasal Stick kita ada ketiga-tiga ingredient ni yang boleh bantu korang untuk kawal ketagihan nikotin dan juga bantu korang untuk hadapi fasa nikotin withdrawal symptom. Kalau korang nak bebas asap tahun 2026 ni, korang dapatkan Ease Nasal Stick sekarang dekat bag ni. Semoga korang dapat berhenti sepenuhnya sebelum bulan Ramadan.